Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 3 UPM. So, sebenarnya kita akan buat kelas secara bersemuka nanti dan kelas pun akan running live sebenarnya, tetapi disebabkan ada urusan yang tertentu, jadi cikgu berhasrat untuk bagi awak latihan dan juga conduct kelas secara recorded lah. So nanti awak boleh rujuk dan awak boleh tengok nanti kalau awak free nanti lah. Awak boleh rujuk balik video ni untuk jawab soalan ke apa ke, untuk ulang kaji ke dan sebagainya. Okay, pada hari ini topik pembelajaran pada hari ini tak adalah berat sangat, agak santai lah. So kalau kita lihat, tunggu sekejap cikgu share screen. Okay, sekejap Okay, kalau awak boleh lihat skrin sekarang, kita akan masuk pada bab yang pertama pada pendidikan kesihatan, iaitu pada bab kesihatan diri dan reproduktif. Okay, sekarang ni kita nak berbincang tentang gender. So bila kita berbicara tentang gender, so apa yang awak tahu tentang gender? So kalau disebabkan kelas kita tak respon kan, so saya teruskan dengan penjelasan lah. So sekarang ni kalau awak dengar definisi gender, awak akan ramai yang sebenarnya yang terkeliru antara gender dan jantina. Dan ramai di antara kita yang beranggapan bahawa gender dan jantina tu adalah dua perkara yang sama. Sebenarnya tak, sebenarnya salah, sebab gender dan jantina tu mewakili dua perkara yang berbeza. Tetapi kalau awak boleh lihat, kalau awak buka, kalau awak tengok sekarang lah, sekejap saya tunjukkan kepada awak. Stop share dulu. Okay, saya akan share screen. Saya akan tunjukkan kepada awak. Aduh, mak. Okay, sekarang ni kalau saya buka kepada Google Translate kan, kalau saya tulis gender dalam bahasa Inggeris, so Google Translate akan memberikan maksud gender ialah jantina, kalau boleh lihat di sini. So sebenarnya pada konsep yang betulnya sebenarnya tidak berapa tepat gender dan jantina ni, sebab gender ini merujuk kepada perkara yang berbeza, jantina merujuk kepada perkara yang berbeza lah. So saya harap bila awak menonton video ni awak boleh dapat satu ilmu baru lah. Bila orang tanya apa maksud gender, apa maksud jantina, ia adalah dua perkara yang berbeza. Okey, jom kita pergi sesatu. Apa maksud jantina? So jantina ni ialah perbezaan biologi di antara lelaki dan wanita dari segi rupa, bentuk, kalau kita masuk pada biologi, kromosom dia, hormon, alat kelamin dan sebagainya. So setiap jantina dan juga jantina lelaki dan jantina perempuan mempunyai rupa bentuk yang berbeza. Biasanya kalau kita lihat perbezaan fizikal. So kalau kita lihat sekarang ni fizikal lelaki, dadanya agak luas berbanding dengan wanita yang dia punya kepanjangan dada dia agak sedikit kecil kan. Dan juga kita boleh lihat juga kalau dari segi otot, otot wanita lebih kecil dan juga kekuatannya lebih kurang berbanding dengan otot-otot jantina lelaki. Itu yang dimaksudkan dengan jantina. Begitu juga dengan alat kelamin dan sebagainya lah, dia berbeza. Itu bermaksud jantina berdua. Kalau kita lisik kat borang-borang, lelaki, perempuan, dua je jantina. Tak ada jantina yang transseksual dan sebagainya, yang melambangkan jantina yang bukan lelaki dan perempuan, itu tidak sah taraf lah kan. So kalau kita pergi kepada gender, kalau sebut gender ni, kenapa saya kata dia berbeza? Sebab gender ni adalah berkaitan juga dengan jantina, tetapi ia ialah terhasil daripada proses sosialisasi dalam sesebuah masyarakat untuk membezakan fungsi dan tanggungjawab antara kaum lelaki dan perempuan. Bukanlah mengatakan gender dan jantina ni dua perkara yang berbeza secara jauh. Apple dengan oren, bukan macam tu. Dia masih apple, tetapi apple merah dan apple hijau. Macam tu yang boleh saya katakan. Dia masih berada dalam keluarga yang sama, tetapi penjelasan yang agak berbeza lah. Apple merah sudah tentu tidak masam, apple hijau masam kan.
Macam itulah juga jantina, dia berbeza. Cuma dia berada dalam keluarga yang samalah. So gender ni, saya tulis di sini lah terhasil dari proses sosialisasi. So proses sosialisasi ni apa benda? Kalau kita, ni saya terus jawab lah. So proses sosialisasi ni, kalau bahasa mudahnya saya boleh cakap ialah proses percampuran antara manusia dengan manusia. Dan proses sosialisasi ni akan menimbulkan satu stereotip gender. So apa stereotip tu? Kita kelas ni kita banyak belajar pasal definisi-definisi atau term-term yang baru kan. Sebab itu perlu di-clearkan, clear up. So sosialisasi ni kalau bahasa mudah ni saya boleh katakan ia adalah satu percampuran. Maksudnya pergaulan dan juga sesi berkenal-kenalan dan sebagainya, melakukan aktiviti yang sama dan sebagainya. Maksudnya kita orang kata bergaul lah kan. Proses sosialisasi ni kita bergaul. So akan daripada proses sosialisasi ni lah kita akan menimbulkan satu stereotip gender. So stereotip gender ni bahasa canggih dia. Bahasa yang orang kata bahasa alaf barulah. Tetapi kalau bahasa mudahnya, stereotip gender ini ialah satu tanggapan. Tanggapan. Contoh saya boleh bagi ialah stereotip gender ni ialah kalau kita lihat perempuan dan juga lelaki. Okey. Sekarang ni kalau kita lihat lelaki, kalau sekadar secara umumnya kita tahu bahawa lelaki mempunyai kekuatan yang lebih kuat berbanding wanita. Contohlah kalau satu meja dekat kelas kita kan. So kita tahu biasanya kalau angkat meja ni ada ke suruh pelajar-pelajar perempuan yang suruh angkat. So agak jarang kan berlaku dia melanggar sedikit hukum alam lah kalau macam tu kan. Suruh perempuan yang angkat, melainkan dalam sekolah tu memang ada perempuan ni. So kalau katakan ada pelajar lelaki dan perempuan angkat meja yang berat, sudah tentulah cikgu akan suruh pelajar lelaki yang angkat kan. Itulah stereotip gender, itulah tanggapan bahawa kita sudah umum tahu bahawa sebenarnya lelaki itu lebih kuat berbanding wanita. Itulah yang dimaksudkan. Contoh lain saya boleh bagi ialah seperti tukang masak. Tukang masak. So stereotip gendernya ialah kita tahu bahawa yang memasak ni mesti orang perempuan je yang hebat. Walaupun dalam dunia realiti ni ada juga lelaki yang masak sedap berbanding wanita kan. Tetapi secara umumnya kalau kita perempuan je kalau tak boleh masak mesti dia fail lah orang kata. Tak boleh buat calon menantu lah orang kata kan. Kalau perempuan tak boleh memasak kan. Potong bawang pun tak tegak. Nak masak pun tak kerti, garam dengan gula pun tak kenal. So kalau perempuan yang begitu kita rasa pelik. Tetapi kalau lelaki kalau pergi beli barang pun dia tak boleh kan. Dia kata sawi ni bentuk dia macam mana. So kita itu normal. Kita tak akur. Maksudnya kalau kita sebut saja memasak, kita tahu bahawa lelaki dan perempuan itu mempunyai kemahiran yang berbeza lah. So perempuan ni lebih cenderung kepada kita tahu asal perempuan mesti reti memasak. Tetapi walaupun kita lihat pada dunia realiti, kadang-kadang lelaki tu boleh memasak dengan lebih baik daripada wanita lah. So contoh lagi stereotip gender yang saya boleh bagi ya. Contohnya menjahit. Menjahit pun sama juga. Kita melihat kalau lelaki yang menjahit agak pelik sebenarnya. Contohlah bisnes menjahit abu. Ada, memang ada. Tetapi ia agak pelik. Sebab yang menjahitnya ialah lagi-lagi budak muda. Lagi-lagi macam bayi awak ni kan baru form 3, baru 15 tahun, pandai hebat menjahit. Lelaki pula tu. Dan tanggapan akan berbeza kalau umur 15 tahun pandai menjahit perempuan. So dia akan itulah maksud yang saya boleh bagi. 3 dah lah banyak-banyak kan terlampau lama pula kelas kita kan. So perkara itulah yang dimaksudkan dengan stereotip gender, iaitu perkara tanggapan. Tanggapan kepada orang. Tanggapan masyarakat awam, masyarakat umum kepada sesuatu gender itu. Dan perkara ini juga kita boleh lihat kadang-kala perkara stereotip gender ini juga agak jika tidak diuruskan dengan betul, dia boleh membawa kepada perkara yang negatif. Seperti diskriminasi gender. Apa pula diskriminasi gender tu kan? Diskriminasi gender tu ialah penindasan kepada gender, penindasan kepada kaum jantina, penindasan kepada
jantina lelaki dan jantina perempuan. Apa dia? Contohnya diskriminasi gender ni ialah kalau contohnya lah, okey, kita tahu bahawa lelaki boleh mekanik selalunya lelaki kan. Tetapi kalau kita lihat kereta breakdown dan tepi jalan kan. Lepas tu tiba-tiba kita ni lelaki kan. Tapi kita ni tak pandai betulkan kereta. Tetapi tiba-tiba ada satu awet lalu kan. Awet lalu dia kata, "Bang, kenapa ni bang?" Oh, kita katalah, kita dalam hati kita, Minah ni dia nak tolong kita bukan dia tahu pun kan. So kita tanya, dia tanya, "Kenapa ni bang?" "Oh, ini masalah ustaz." "Oh, saya boleh buat bang." So kita rasa macam, kau ni perempuan boleh ke ni? Kan? Boleh ke nak buat tu kan? So maksudnya bila perempuan tu pergi, lala dia buat. Tak apalah, tak apa. Awak tak payah buatlah sebab nanti saya tanya sebab awak perempuan. Macam tu. Dia seperti diskriminasi ni, dia seperti penindasan, dia seperti memandang rendahlah kepada orang tersebut. So ini perlu diuruskan dengan betul lah. So sekarang ni saya harap awak clear lah antara definisi gender dan jantina. Ia adalah satu keluarga yang sama tetapi dua perkara yang berbeza, dua sifat yang berbeza. Contohnya dalam satu keluarga kan, contoh abang awak dan awak mesti ada dua karakteristik ataupun karakter yang berbeza, betul? Seorangnya lemah lembut kan, pandai memasak, contohlah. Seorang lagi yang apa? Yang agak pasif, agak tak suka bergaul dengan orang. So walaupun dia berada dalam satu biological yang sama, iaitu daripada keluarga yang sama, tetapi ia mengalami dua karakteristik yang berbeza. Sama juga seperti gender dan jantina, dia dalam satu keluarga yang sama tetapi terpecah kepada dua perkara yang berbeza sedikitlah, iaitu gender ini terhasil daripada proses sosialisasi seperti yang saya dah terangkan, manakala jantina ini ialah dari segi perbezaan biologi je antara seperti rupa bentuk, hormon, alat kelamin dan sebagainya lah di antara lelaki dan perempuan. So kita pergi kepada seterusnya, topik yang seterusnya, apa itu identity gender? So identity gender ni yang saya boleh katakan ialah merujuk kepada tata cara untuk memperlihatkan aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak dan tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat lah. So identity gender ni ia boleh dikatakan seperti, kalau bahasa mudah, identity gender ni macam bahasa canggih dia, tetapi kalau bahasa mudahnya dia seperti boleh saya katakan sebagai sifat. Macam sifat sesuatu gender itulah. Dari segi perwatakan dia, tingkah laku dia, apa-apa yang dia lakukan yang boleh diterima masyarakat, itulah yang dipanggil identity gender. Dan apa perkaitan antara identity gender dan peranan gender? Kita masuk dengan lebih dalam lagi. Apa identity gender, peranan gender, apa benda tu? Kan? So inilah contohnya saya boleh bagi ialah ibu memasak sarapan untuk anak-anaknya sebelum pergi ke sekolah. Itulah, okey, sekarang ni identity gender. Identity gendernya ialah bertanggungjawab. Kan saya cakap tadi, identity gender ni ialah seperti sikap, tingkah laku, perwatakan, betul? So, peranan gender ni ialah kesinambungan di antara kesinambungan daripada identiti tersebut. Okey, sekarang ni identity gender ialah bertanggungjawab. Manakala peranan gender, kesinambungannya lah apa bukti bertanggungjawabnya? Ibu memasak sarapan untuk anak-anaknya sebelum ke sekolah. Faham tak macam tu? So maksudnya kesinambungannya begitu. So kalau kita nak kaitkan macam mana nak perkaitan dengan proses sosialisasi ni kan, pergaulan ni, macam mana sifat bertanggungjawab tu datang hadir daripada hati ibu bapa kan, melalui proses sosialisasi. Contohnya, dia pergi beli ayam dekat pasar raya, berbual dengan bapa jiran sebelah, bercerita, ini anak rumah aku masakkan untuk anak aku pergi tu. Lepas tu dia terfikir nak pergi sebelum pergi sarapan misalnya, kenapa orang rumah aku tak buat lah. Lepas tu dia balik rumah, dia beritahu isteri dia, orang jiran sebelah ni dia masak lah untuk anak dia, kita tak nak buat ke? So di situ timbul kesedaran dan sebagainya. Macam itulah saya boleh kaitkan antara proses sosialisasi ini untuk membentuk identiti gender dan juga peranan gender. Yang kedua, bapa memimpin tangan anaknya ketika melintas jalan raya yang sesak itu. Okey, sekarang ni
sifat bertanggungjawab kan, sifat sayang menyayangi. Contoh sifat sayang menyayangi itu adalah identiti gender. Dengan peranan gender kita kesinambungannya dengan sayangnya, sebab dia sayang anak dia pimpin tangan anak dia untuk melintas jalan raya yang sesak. So sekarang ini kalau ikut pada silibus sebenarnya dah habislah kan. So macam itulah yang saya boleh katakan bahawa objektifnya ialah saya nak awak tahu tentang apa itu peranan-peranan gender, apa itu proses sosialisasi, apa itu stereotip gender, apa itu diskriminasi gender, dan saya harap awak boleh implementkan perkara-perkara ini dalam kehidupan seharian awak lah kan. So bila kita lihat, kalau kita tengok seorang perempuan yang kalau kita tengok sukan bola sepak kan lelaki kan. So kalau tengok ada perempuan nak main bola, nak join kita main bola sekali, futsal sekali, janganlah kita kata, kau perempuan lah, kau tak boleh main futsal, kau mana ngerti main futsal lah, macam tu lah. Kita jangan letak macam tu lah. Sebab itulah function kita belajar, fungsi ataupun sebab kita kena belajar pendidikan kesihatan diri dan reproduktif ni untuk kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita. Kita tak meletakkan paras antara lelaki boleh buat ni, perempuan takkan boleh buat ni. Tidak. Sebenarnya kedua-duanya mereka boleh saling. Contoh macam doktor. Doktor tak semestinya lelaki je. Doktor boleh perempuan juga. Sama juga macam architecture. Architecture mungkin kamu semua ada yang bercita-cita untuk jadi seorang architecture, kan? Seorang pelukis pelan bangunan. Bukan terhad pada satu gender saja, tetapi ia boleh dideviateskan kepada beberapa gender, dan kita tidak wujud diskriminasi gender di antara bidang-bidang dalam industri dan sebagainya. So saya kira nanti saya hantarkan bahan untuk mengajar, untuk buat latihan, nanti awak siapkanlah. So saya rasa kelas kita sampai di sini saja. Awak boleh rujuk video ni bila-bila masa, nanti saya upload kat YouTube. So saya rasa itu saja. Okay. Assalamualaikum, terima kasih.